Kak, Li menang kak. Li menang dalam peraduan mangga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran mengkudu berbias ke Suma bukit dijual di pasar. Nur Idina Bashirah umpunya nama. Petah berbicara berjiwa besar. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Berserah. Kod sekolah saya CBA 4003. Kawan-kawan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah bicara buku yang bertajuk Misi Emas Ratu Pecut. Pengarang buku ini adalah Syamsiah On dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sdn Berhad pada tahun 2024. Buku ini mempunyai 127 halaman dan berharga RM14 di Semenanjung, Malaysia. Tidaklah menimpa seseorang Muslim sama ada letih, sakit, kerisauan, kesedihan, kesusahan atau kebimbangan, bahkan tusukan duri sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan semua itu sebagai kifarah kepada dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Pengarang memulakan penulisannya dengan memetik kata-kata daripada hadis riwayat Bukhari untuk menggambarkan kesedihan dan kesusahan watak dalam cerita ini. Din sedang tidur dan terdengar namanya dipanggil beberapa kali. Lalu ia pun tersedar. Bibi iaitu kakak kepada Din cuba membangunkan adiknya daripada tidur. Mereka perlu keluar dari rumah dengan segera kerana rumah mereka terbakar. Din berjaya keluar bersama Bibi. Namun, Bibi masuk semula ke rumah untuk menyelamatkan anak kucing kesayangannya iaitu Lola. Malangnya, Bibi ditimpa kayu terbakar pada kakinya. Bibi diselamatkan oleh pasukan bomba. Akibat kejadian tersebut, kaki Bibi menjadi lumpuh. 2 tahun kemudian, Bibi tidak dapat bersekolah di sekolah sukan kerana kakinya yang masih lumpuh. Bibi merupakan seorang atlet sukan di sekolahnya. Bibi membuat keputusan untuk melatih Din bagi menggantikan tempatnya. Dia berjanji akan bersungguh-sungguh untuk melatih dan membanggakan kakaknya. Sebelum pertandingan bermula, dia berjumpa dengan seorang pelukis komik yang diminatinya. Dia menyertai pertandingan melukis komik sehingga dia terlupa bahawa dia sepatutnya berada di padang sekolah. Dia bergegas ke padang apabila selesai melukis komik. Malangnya, dia sudah terlambat. Bibi merasa sangat marah dan kecewa dengan sikap adiknya itu. Mereka bergaduh dan bermasam muka pada malam itu. Keesokan harinya pula, Bibi memberitahu Din yang dia mendapat peluang sekali lagi untuk menyertai pertandingan larian. Din tidak mensisiakan peluang yang ada. Pada masa yang sama, dia mendapat berita bahawa dia dapat juara dalam pertandingan melukis komik. Pengakhiran cerita ini ialah dia berjaya memasuki sekolah sukan dan Bibi bangga dengan adiknya. Kawan-kawan, buku ini banyak pengajarannya. Pengajaran pertama ialah kita pastilah redha dengan musibah yang menimpa diri kita dan bersikap berlapang dada dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita perlulah melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh dan jangan bersia-siakan peluang yang ada. Saya sangat suka dengan buku ini kerana saiznya kecil, ringan, mudah dibawa ke mana-mana. Setiap halaman berwarna-warni, laras bahasa digunakan juga mudah difahami. Saya ingin meragamkan terima kasih kepada pengarang telah menghasilkan buku yang sangat menarik minat saya untuk membacanya. Idea dan jalan penceritaan juga sangat menarik. Pengarang juga menyelipkan kata-kata motivasi dan memetik hadis-hadis untuk membuatkan buku ini lebih menarik dan lebih istimewa berbanding dari buku-buku yang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih.